Hari ni aku nak tunjuk kamu macam mana hampa nak naik Bukit H ni ikut jalan yang betul. So jangan lupa share video ni. So jom. Untuk sampai ke Bukit H ni dia ada dua jalan. Satu hampa search saja Bukit H Tikam Batu ataupun satu lagi hampa search saja Bukit H macam ni. Untuk jalan Bukit H Tikam Batu aku tak buat video ni. Kalau hampa nak hampa komen kat bawah. Tapi video kali ni aku nak tunjuk macam mana hampa nak naik ikut jalan Taman Semarak. Sampai je sini hampa akan jumpa tanda ni dan hampa boleh tengok belah kiri hampa ni ada dua jalan untuk naik. Dua-dua jalan ni sama je, tak kisah pun hampa nak naik kiri atau kanan. Lepas je 7 minit hampa hiking, hampa akan jumpa view yang macam ni. Naik je atas sikit hampa akan jumpa jalan yang macam ni. Dia agak licin kot, kalau boleh hampa pakai kasut yang ada grip lah. 2 minit dari situ hampa akan jumpa pokok besar ni dan jumpa jalan dua, straight dan kiri. Untuk kedua-dua jalan ni sama saja, cuma jalan kiri ni agak susah sikit. So kalau beginner hampa ambil je jalan straight ni. Selepas saja 10 minit berjalan, hampa akan jumpa dua simpang, iaitu Pondok Sarapan punya simpang belah kanan ni, dan hampa boleh tengok belah kiri ni simpang untuk ke puncak. Untuk ke puncak ni jalan ni mencanak sikit, tapi jangan risau, dia tak lama pun. Dalam 5 minit macam tu hampa dah boleh sampai dekat puncak dia. So hampa boleh layan view dekat atas ni. So ni view depan dan ni view belakang. So dekat atas ni hampa dah boleh OOTD dengan ketinggian Bukit H ni. Dari sini hampa boleh turun dekat Bukit H belah Tikam Batu tadi. So kita turun balik, kita pergi balik kat tanda Pondok Sarapan ni. Dah aku nak bawa hampa pergi Pondok Sarapan pula. Jalan dia macam tadi, tapi kalau hampa ingat tadi kita naik puncak menaik. So kalau hampa nak pergi Pondok Sarapan ni, hampa kena menurun pula. Perjalanan dia tak lama, 9 ke 10 minit saja hampa dah boleh sampai dah dekat jalan Pondok Sarapan ni. Sampai je kat jalan Pondok Sarapan ni, kat sinilah hampa boleh berehat dan berhenti makan, sebab kat sinilah ada satu-satunya kedai atas bukit. Tapi masa ni kedai ni tutup masa aku pi. So kalau hampa nak tahu kedai ni buka, hampa kena tengok dekat TikTok mereka. Selalunya mereka akan buka pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. So kat atas ni ada cermin dah hampa boleh OOTD. Tapi kalau hampa dah sampai sini, hampa kena berhenti dekat sini. Sini kalau hampa pacak tripod, hampa boleh buat video macam ni. Lawa kan, view pun cantik. So yang mana tak pernah naik Bukit H ni, hampa save video ni siap-siap, sebab tempat ni senang je naik, jangan risau, tak perlu guide, tak perlu permit pun. So terima kasih tengok video ni sampai habis. Jangan lupa follow aku, jumpa lagi. Ciao.